Boleh nampak lah intelligent switch yang atas ini display, dia tunjuk lah ada auto mode, ada water tank mode. So kita sekarang buat demo lah macam mana nak auto mode jadi ke water tank mode. So kamu tekan ini button selama 3 saat. So bila kamu sudah nampak dia lampu berkelip, kamu tekan lagi satu kali button, dia jadi water tank mode. Okay, so boleh nampak lah ada 1 jam, 3 jam, 9 jam. Ini function untuk isi tangki. Okay, so example lah saya set 1 jam. Okay, bila saya set 1 jam, pom ini dia akan jalan, water tank sudah penuh, pom dia auto stop. So lepas tu 1 jam lagi, pom dia akan auto jalan balik isi itu air tangki. So kalau example kita nak jadi water tank tukar ke auto mode, so kita tekan lah 3 saat. Okay, kita tekan 3 jam, lagi tekan sekali, 9, lagi tekan 1 kali, pergi auto. So lepas tu kamu biar saja, dia akan sendiri set. Itu sahaja.